parti politik yang mendakwa dia berpegang pada Islam pun tak ada program rohani. Assalamualaikum Tok. Saja jawab tu. Lalu ikut FIP So mungkin Tok lupa lah. Mungkin lama dah Tok berpolitik berkali. Dah tak jauh pah. Dah tu bit berdepah. Jadi Tok pun menego kan. Buat nego sumbu kan. Mungkin Tok dah tak ingat lah program-program lepas. Amba sebut sikit lah. Amba tahu dah. Dia perikat. Kita ada kuliah hariki. Kuliah hariki dia ada perikat do, perikat kawasan, perikat negeri, perikat Cawangan pun ada setengah tu. Dan kuliah hariki ni dia ngajar ada macam-macam lah. Tajuk tazkirah dia. Zikir-zikir pun ada. Lepas tu ada usrah tu. Usrah tu serupa juga perikat Cawangan, perikat do, perikat kawasan, perikat negeri. Antara YB pun ada. Dewan-dewan pun ada. Macam saya Kuala Kerai, Dewan Pemuda Kuala Kerai ada juga usrah Dewan Pemuda, ada juga usrah Dewan Pemuda Berikat Dun. Gitu tu. Dan pengisian usrah tu gitulah, dia ada tazkirah. Dan setiap tahun bulan Ramadan ada tadarus aku setiap tahun tu kena buat wajib tu, kena buat setiap tahun. Lepas tu Madinah Ramadan setiap tahun juga tu. Sama sebulan tu ada macam-macam. Semai tarawih tu wajib dah lah setiap hari ni. Sahih dah lah. Rahmatullah lah. Ada ngajar-ngajar juga tu. Tu pergi dah. Lepas tu ada juga macam hari tu ada munajat ambang awal tahun. Munajat Kesejahteraan Sejahtera selepas. Adalah benda-benda sebelum ni. Panggil Ustaz Sobah tu. Ustaz Zahid Druh di stadium. Kita buat dalam kapasiti yang besar lah. So ada okey. Medan ilmu tu. Medan ilmu ni dia start tahun 1990 yang tak pasti. Dan Sapala ni ada setiap hari Jumaat. Tu lagi lah tu orang tak marah bonok negeri ni. Gini. Di medan ilmu tu ada orang jual. Mungkin tu boleh buka bus sambil ambil ilmu kan. Mungkin boleh buka bus jual sumbu ke. Mana kita tahu kan. Rezeki. Beres tu. Tu je lah. Tu mungkin ada jawapan lebih detail lah. Amba tak ada. Amba tu je yang ada lah. Tu. Assalamualaikum.